Pernah tak terfikir, kenapa bila kita sebut huruf sin, bunyinya berdesis? Sss. Tapi bila sebut huruf ba yang mati, bunyinya macam melantun. Jawapan dia ada dalam satu benda power dalam tajwid, iaitu sifatul huruf. Anggap je ni macam kod rahsia yang bagi setiap huruf Arab tu bunyi unik dia. Kalau kita faham kod ni, sebutan kita boleh jadi sempurna. Jadi, apa sebenarnya rahsia di sebalik setiap bunyi huruf ni? Macam mana kita nak bezakan bunyi ta yang ringan dengan ta yang berat dan tebal? Jom kita sama-sama pecahkan kod rahsia ni. Okey, jom kita mula. Jangan risau, benda ni tak serumit yang kita bayangkan. Sebenarnya, semua sifat huruf ni boleh kita bahagikan kepada dua keluarga besar je. Simple kan? Keluarga yang pertama ialah sifat-sifat yang ada pasangan. Macam hitam dan putih, kuat dan lemah. Setiap sifat ada lawannya. Keluarga kedua pula ialah sifat-sifat yang tunggal, yang special, tak ada lawan. Kalau kita faham pembahagian asas ni, kita dah ada peta untuk kuasai semua sifatul huruf. Jom kita salam dulu keluarga yang pertama, sifat-sifat yang berpasangan. Nak tahu tak apa yang paling best pasal kumpulan ni? Bila kita belajar satu sifat, kita secara automatik akan tahu sifat lawannya. Jimat masa kan? Pasangan nombor 1, hams lawan jahr. Hams ni senang je, masa sebut tu nafas kita terlepas keluar, macam kita berbisik. Cuba rasa. Lawannya, jahr. Nafas kita tertahan, jadi bunyinya lebih jelas, lebih solid. Nah, ini dia cheat code untuk ingat huruf-huruf hams. Hafal je rangkai kata fahastashu syakhsun sakat. Senang kan? Mana-mana huruf yang tak ada dalam senarai ni, confirm sifat dia adalah jahr. Tak payah hafal dua-dua. Okey, seterusnya, syidah lawan rakhawah. Bayangkan, syidah ni macam kita tekan brek mengejut. Bunyi dia terhenti serta-merta. Manakala rakhawah pula, bunyinya mengalir bebas. Lepas je, macam angin lalu. Dan ini pula rangkai kata untuk huruf-huruf syiddah yang bunyinya kuat dan terhenti tu. Ajidu qatin, bakat. Hafalkan yang ni dan kita akan sentiasa cam huruf-huruf yang ada sifat brek mengejut ni. Tapi ada yang special sikit. Ada satu sifat yang duduk betul-betul kat tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah. Nama dia tawassut. Bunyi dia tak berhenti terus, tapi tak juga mengalir bebas. Dia ni in between, pertengahan. Unik betul. Sekarang, kita sentuh pasal lidah pula. Cuba rasa dalam mulut kita. Isti'la' ni jadi bila pangkal lidah kita terangkat ke atas. Dan ini hasilkan bunyi yang tebal, yang heavy. Lawannya, istifal, bila lidah kita relax je kat bawah. Bunyinya jadi nipis dan ringan. Ada 7 je huruf isti'la' yang tebal ni. Ingat je rangkai kata ni. Khussadagtin qidh. Kalau kita dah kuasai 7 huruf ni, automatik kita tahu semua huruf yang lain tu nipis atau istifal. Isbah ni lagi spesifik. Cuba bayangkan, tengah lidah kita tu melekat terus kat langit. Bunyi yang keluar jadi sangat-sangat padat, macam terperangkap sikit. Cuma ada 4 huruf je yang ada sifat ni. Lawannya, infitah, adalah bila ada ruang antara lidah dan lelangit. Pasangan yang terakhir, al-izlaq lawan ishmat. Senang cerita, al-izlaq ni huruf-huruf yang senang disebut sebab makhraj atau tempat keluar dia kat hujung-hujung je. Sama ada kat hujung lidah atau bibir. Ishmat pula perlukan lebih teliti sikit bila sebut. Dan sudah tentu, ada rangkai katanya. Untuk huruf-huruf yang lancar disebut ni, ingat je farra min lubbin. Inilah kod untuk huruf-huruf yang laju ni. Okey, mantap. Kita dah habis satu keluarga besar. Sekarang, jom kita kenal pula keluarga kedua. Sifat-sifat yang tunggal. Anggap je sifat-sifat ni macam kuasa istimewa atau personality unik yang hanya sesetengah huruf je ada. Semuanya ada 6. Pertama, syafir, bunyi desisan tajam macam orang bersiul. Kedua, qalqalah, bunyi yang bounce atau melantun bila huruf tu mati. Ketiga, inhiraf, bunyi yang seakan melencong untuk huruf lam dan ra. Keempat, at-takrir, getaran khas re kat ujung lidah, hanya untuk huruf ra. Kelima, istitalah, bunyi yang memanjang kat tepi lidah, khas untuk dad. Dan last sekali, tafashi, bunyi angin yang tersebar dalam mulut bila sebut shin. Masing-masing bagi rasa yang berbeza. Okey, saya faham. Lepas tengok semua ni, mesti kepala rasa banyaknya nak kena hafal, kan? Tapi jangan risau, relax. Sebab sekarang, saya nak kongsi satu jalan pintas yang sangat-sangat praktikal.
Strategi dia ada 2 langkah je. Senang sangat. Pertama, fokus hafal rangkai-rangkai kata yang kita dah sebut tadi. Contohnya untuk hams, fahath fahu syakhsun sakat. Kedua, dan ini yang paling penting, fahamkan konsep ni. Kalau satu huruf tu tak ada dalam rangkai kata tadi, maknanya dia mesti ada sifat lawannya. Jadi kita cuma perlu hafal separuh maklumat tapi boleh tahu 100%. Jadi, nampak tak? Perkara paling penting sekali ialah rangkai-rangkai kata tu adalah master key kita. Kalau kita boleh kuasai frasa-frasa tu, sebenarnya kita dah berjaya buka kunci untuk faham keseluruhan sistem sifat yang berpasangan ni. Okey, sekarang anda dah tahu kod rahsia di sebalik bunyi setiap huruf. Jadi soalannya untuk anda, dengan ilmu baru ni, huruf mana yang anda nak latih dulu? Cuba sebut sekarang dan rasa sendiri perbezaan sifat-sifat tu. Selamat mencuba!